Zaman sekarang ni memang mencabar, babe. Kadang-kadang kita tak tahu pun orang tu tengah susah yang betul-betul susah. Dan ni akan terjadi jika perkauman tak dipolitikkan di Malaysia. Betul ada duit makan? Ada, Ha? ada. Tak payah bayar lah bang. Bang, jangan. Bang, tak payah bayar bang. Saya tahu you susah. Tak apa, tak apa. Tak apa. Okey, Tak boleh bang. tak apa. Kau balik asrama. Ada hutang. Oh. Puluh. 145. Abang pun ada 176. Boleh bayar ke? Ha? Nanti ada duit makan. Ha? Ada. Ha? Ada. Adik betul ada duit makan? Ada. Ha? Ada. Tak payah bayar lah bang. Bang, jangan. Bang, tak payah bayar bang. Saya tahu you susah. Tak apa, tak apa. Tak apa. Okey, Tak boleh bang. tak apa. Anggap ini rezeki you. Hari ni saya tolong you. Esok Allah tolong saya. Ini dah ada orang bayarkan. Sebab saya memang ada orang import. Okey, tak payah bayar. Okey. Betul. 50. Tak apa. Saya bayar. Betul. Jom. Bang, Jom. 50. Betul. Tak payah. Saya tahu you susah. Okey. Saya ini duit dah ada orang bayarkan. Okey. Tak apa. Hari ni saya tolong you, ada dugaan. Esok mana tahu saya tolong. Saya susah ada orang tolong. Bang, 50. Sebab bayar 50. Tak apa. Upah je. Tak apa, tak payah. Upah pun dah ada orang bayarkan. Betul. Saya tolong you dengan ikhlas. Okey. You nanti ini tuan hantar saya untuk tolong you. Okey. Ya, saya banyak tolong. Tak apa. You balik. Bang, 50 ni ada. Tak payah. Bayar 50. Tak apa. Saya bayar. Dengar. You buat duit belanja saja. Betul. Dah. Baik. Kamu ya. Hati-hati ya. Balik ya. Banyak doa, banyak sabar. Okey. Sama juga saya ada salah. Kadang-kadang saya ada dugaan, you pun ada dugaan. Okey. Okey. Banyak tuan, banyak. Kita ada tuan, okey. Okey. Jom. Kita balik. Okey. Hati-hati.